Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini saya nak kongsikan sedikitlah keluh kesah saya kepada generasi yang baru, terutama saya melihat kepada sekeliling masyarakat lah, dan orang-orang terdekat saya, sepupu, sepapak dan sebagainya. Mewakili anak muda, mewakili generasi yang baru yang mencari hala tuju, kita nak jadi versi lelaki yang terbaik. Seorang bakal, ada yang bakal seorang ayah, ada yang dah jadi ayah, ada yang baru habis SPM dan untuk menjadi lelaki yang berguna lah. Cuma konteks lelaki terbaik tu konteks yang sebagaimana. Sebab kita lihat kalau ada yang, yalah, kita tak nak dengan lelaki yang jenis keras, garang, yang tak boleh bertolak ansur. Banyak orang bercakap tentang konteks yang jangan. Tapi yang nak jadi tu macam mana? Sebab kita melihat macam versi lelaki yang bertanggungjawab, yang hamba, yang boleh bersabar, yang boleh bertolak ansur. Tapi dengan lelaki sebegini, tidak ada ucapan terima kasih secara jelas, menghargai, yang menjadi batas kepada jadi lelaki macam ginilah adalah lelaki yang ada kedamaian, yang mampu membentuk warisan yang lebih baik. Kerisauan kepada generasi yang baru, kadang-kadang kita bercakap dengan mereka, kita cakap jangan jadi gini, jangan jadi macam gini, jangan curi, jangan ni. Tetapi kita tidak bercakap pun depan mereka. Kita ucapan terima kasih kepada pasangan kita, kepada sanak saudara kita, yang menjadi contoh idola terdekat, contoh terdekat kepada mereka. Letak tepilah kalau soal tentang fakta, semua orang tahu, orang boleh google. Cuma untuk secara realiti dalam kehidupan sekeliling, sekurangnya mereka baru jumpa kedamaian. Kalau ada orang terdekat yang seorang yang tidak pernah merasa meminta untuk dihargai, dia sangat baik, dia sangat hebat, cubalah bagi sedikit penghormatan. Bukan untuk dia terasa bangga, cuma untuk ada sedikit noktah kepada generasi baru. Mereka rasa inilah contoh yang terbaik, yang terdekat yang mereka ada. Sebab saya bercakap ni, saya hampir dah nak masuk 30 kita keluar hijrah, kita pergi balik membina hala tuju, membina jati diri untuk jadi contoh dan menjadi generasi yang lebih baik. Tetapi kita tak jumpa. Terima kasih tu sangat payah untuk kita dengar dengan lebih ikhlas. Kalau sekadar ucap di mulut, ramah, tapi hati berkata lain. Kita bercakap sekarang ni soal hati ke hati. Hati tak boleh bohong. Kalau kita cakap bodoh kepada orang, tapi hati kita tidak setahap itu, dia akan berakhir dengan gurauan. Tapi kalau kita cakap bijak saja, macam tu, kita bercakap nampak perkataan murni, tapi hati berkata lain, hati tetap akan rasa benda yang sama. Sekarang ni saya cuba membina satu komuniti, membina program untuk kita bina generasi yang lebih baik, untuk tauladan dan contoh. Saya tak nak orang seperti saya. Kita cuba, kita dah elok makan benda yang salah, kita dah elok bergaul dengan orang yang salah, membina generasi yang lebih baik. Tetapi kita tak jumpa benda tu secara harmoni, secara jelas. Ini adalah pengakhiran jalan yang terbaik untuk kita menjadi permulaan kepada kedamaian hati, untuk kita teruskan sebagai legasi. Saya sangat-sangat mengalukan kepada sahabat-sahabat kalau ada di luar sana, kalau boleh follow untuk next video dan sebagainya. Kita cuba kumpulkan komuniti untuk, kalau bukan kita perlu cuba tanya sepupu sepapak kita, lelaki-lelaki, ayah kita ke, abang-abang kita ke, orang kawan-kawan kita. Cuba tengok bila last mereka diucapkan terima kasih dan bila mereka ucapkan terima kasih kepada kita.